Cikgu, ya, dalam negara kita ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Ha, betul tu. Bila berlaku sesuatu isu, orang Islam dan orang bukan Islam akan melihat isu ni dari dua perspektif yang berbeza. Dan perbezaan perspektif ni akan selalunya tidak difahami oleh kedua-dua belah pihak sehingga menyebabkan kebencian di antara kita. So, macam mana kita nak selesaikan isu ni? Perspektif yang berbeza di antara dua pihak yang menyebabkan kebencian. Cikgu rasa jalan yang paling terbaik untuk kita selesaikan isu ni adalah dengan perbincangan dan perdebatan dengan hujah yang kuat. InsyaAllah kita akan dapat faham perspektif antara satu sama lain dan kita akan dapat hilangkan kebencian antara kita dengan amalkan agree to disagree.